Amalan aktiviti, bukan amalan, bukan makna sembahyang puasa saja. Sembahyang puasa pun amalan, tapi aktiviti. Aktiviti ke tak dunia sembahyang, ke tak sembahyang pun amalan juga orang panggil. Pelawak tak pelawak pun amalan juga. Tak pelawak kerana kita lawan benda kotor, amalan juga. Sebagai aktiviti kita beringat molek supaya aktiviti mu ni boleh muat bukan apa kat akhirat. Kita pergi masuk ke kubur, pergi timah, tinggal kita rumah. Timah, pakak, lagu apa semua tinggal kapung belakang masuk lagu kubur sebatang karuh lagu mana kalau kita ada azab kubur, kita ada nikmat kubur. Nak nikmat lagu mana kalau kita tidak siap kenikmatan lagu kubur. Nikmatnya kita nikmat lagu kubur yang kita panggil kesiapan dia pahala dia. Kita mengaji, kita melawat orang sakit, kita menyelamatkan orang, kita buat benda-benda yang Tuhan setuju, benda automatik jadi pahala untuk kita. Ditukar oleh malaikat yang berarti kita tukar jadi pahala. Pahala ni lah pitimah kita dalam kubur. Nak makan berapa pun seluk poket cari pahala. Nak berapa, nak makan, nak minum, nak seronok pun seluk poket cari pahala. Bukan seluk poket cari duit dah. Duit tinggal atas darat habis. Hak ada pada kita pahala. Ini ajaran agama, bukan ajaran falsafah, bukan ajaran teori, bukan teori dah. Ini ajaran agama.